Mahkamah sahkan lafaz TALAK, ASLAM dan MARISA sah berpisah. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Kemelut rumah tangga pempengaruh Ahmad Aslam dan Marisa Dania akhirnya terjawab apabila Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pagi Selasa memutuskan mereka tidak lagi bergelar suami isteri. Memetik laporan M-Star, keputusan tersebut dibuat oleh Hakim Syari'i Nadiah Amis selepas meneliti hujahan kedua-dua pihak dalam prosiding permohonan pengesahan lafaz cerai dan rujuk yang difailkan sebelum ini. Menurut Peguam Syari'i yang mewakili Aslam, Muhammad Ammar Yasser, Mahkamah mendapati lafaz talak yang dibuat sebelum ini adalah sah sekaligus menyebabkan perkahwinan pasangan itu terbubar. Hari ini kita boleh katakan hakim memutuskan terjatuhlah talak. Hakim ada banyak keputusan dan terma yang dinyatakan dalam penghakiman. Tetapi secara ringkasnya kedua-dua pihak bukan lagi suami isteri. Sekiranya mereka ingin kembali bersama sebagai pasangan suami isteri, mereka perlu melalui akad nikah yang baharu. Katanya kepada media.